Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi. Alright, so kembali lagi aku bersiaran di YouTube ni. Dah sekian lama lah aku tak buat video. Okay, so sekarang pukul 5 pagi Hari ni hari Sabtu 7 hari bulan 2. So hari ni aku ada ride ke Betong, Thailand lah, bersama ada lagi 2 orang kawan aku, yang mana orang tu bawa pilihan lah, bawa wife. So 2 Forza, 1 X-Max lah, yang buat pilihan tu X-Max. Alright, jom follow aku. Kita nak pergi ke Betong, Thailand hari. Okay, so kita dah sampai di RV yang pertama, iaitu di Caltex Bandar Sri Coffee lah. So ada seorang brother Jeffrey ni dah sampai. So Haris belum sampai lagi lah. Alright, Assalamualaikum. Mana Haris? Oh ya ke? Kereta dia dah gerak. Kita isi minyak. So kita dah nak bergerak ke Petronas Lata. Connect tak? Okay, so kejap ada lori ni. So kita akan isi minyak di Petronas Lata lah. Okay, jom. Okay, jangan tiru IC ni ya. Okay. Okay, dapat. Hello? Alhamdulillah, cuaca pun agak baik pagi ni. Tak ada mendung, tak ada hujan. Harap-harap tak hujan lah. Right, so jalan pun masih gelap. Kita tengok macam mana jadi kita sambung balik lah. Right, dengar Haris? Dengar. Tapi Haris tak. Hello? Okay, hello. So kita dah sampai Petronas Lata. So kita nak isi minyak dulu lah, kan? So ingat tadi plan nak isi dekat area Rawang, tapi tak apalah, kita isi je lah kat sini, sama je. Sebab kita memang pakai Petronas, so kita support lah sikit local punya brand kan. So kita isi minyak dulu. Nak beli air mineral 1 botol. Lepas tu kita shoot lah. Terus shoot ke Kuala Kangsar ke apa ke. Bang, saya nak lucky draw sekejap ni. Isi minyak dulu. Haris dengar? Dengar bang, saya nak lucky draw sekejap. Oh, tapi boleh dengar, tapi suara Haris macam jadi slow. Tapi apa tengah record ni? Haris kot? Dengar boleh cakap dengar. Saya rasa masuk dalam recording abang ni. Okay, suara saya. Tak apa, nanti kita tengok balik. Alright, okay, right. Recording started. Ada gegar sangat ni. Okay, so sekarang kita masih dekat Petronas. Dah settle isi minyak, beli air. So Haris baru pakai earplug Haris. Ya, dari baru Korea pakai. Haris. Pui, jauh sampai. Main K-pop ni barang K-pop kita orang pakai earplug brand Motosafe. Motosafe. So boleh lah dia reduce potong angin tu sikit kan. Tak adalah kepala serabut sangat dengan angin. Dia rasa lah apa. Tapi bila saya buat recording ni, Haris punya suara tu jadi tenggelam lah. Tak apalah. Fokus sebab volume down. Oh ada. Tadi volume down. Ya. Recording ni dengar suara Haris. So Haris masuk nanti dalam video ni. Okay, record abang juga Cantik. Okay. Lawa baik Rock Bros. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mempermudahkan perjalanan kami bertiga ataupun 4 ni lah. Okay, jom. Kita bergerak menuju ke area Kuala Kangsar lah. Tapi kita tengok pada jam. Kalau dah nak dekat-dekat Syuruk tu, mana ada area yang terdekat, kita berhenti area. Ya, betul. Kita solat dululah. Solat ke, beli roti ke apa ke. So kalau tak ada apa halangan, ingat nak breakfast dekat Kuala Kangsar, dekat dalam kampung tu, dekat tepi sungai tu. Situ banyak makanan-makanan yang rare lah kan. Macam dia punya mi goreng ke, nasi lemak tu sedap-sedap lah. Memang satu jalan pun Kuala Kangsar tu. Tak buang masa pun kalau kita masuk Kuala Kangsar. So ini jam dah pukul 5.30. Subuh dalam pukul 6 suku. 6.45 macam tu. Kita kena cari arena lah. Right, so kita dah masuk Highway Plus. Kata apa, Highway Plus dari pagi ni macam biasa lah. Kereta dah start banyak lah subuh kan. Selalunya lori lah. Paling hati-hati lori lah. Sebab subuh-subuh ni lori akan jalan hantar barang apa semua. So kita orang plan nak berhenti ni. Aku rasa paling dekat pun dekat Tapah ataupun Simpang Pulai lah. Kita kena berhenti solat dulu. Mati signal. Okay. Alright. So Haris ada dengan aku hari ni. Boleh communicate dalam kado So mungkin suara dia akan masuk dalam video ke Betong kali ni. So kita cakap baik-baik lah. Kita cakap benda yang elok-elok lah. Jadi kita orang pergi Betong ni memang last minute. Ini semua kerja Haris. Haris asal aku. Dia racun kan. Dia kata jom abang. Tapi tak apa. Tak ada hal lah kan. So sebab fikir lepas ni dah bulan puasa. So tak tahulah bila lagi nak ride siang apa semua kan. So layankan je lah. So kita pergi 1 hari 1 malam je. So kita akan tidur di Butterfly Princess lah, dekat dengan kedai Abang Zan tu, Route 410.
So nanti dah nak sampai arena yang kita orang nak solat tu, aku akan aku ambil pula lah. Alright. Sampai di kawasan rehat tapak. So jam dah pukul 6.37. So sempatlah kita orang nak subuh apa semua dulu kat sini. Sarapan tak pasti. Kita nak sarapan kat mana ni, Arif? Sini ke Kuala Kangsar ke apa? Macam mana? Lagi kita tengok kita solat dulu. Lepas solat kita tengok masa macam mana. Sini, masa panjat sekali. Sebab kalau kat Kuala Kangsar tu sedap-sedap sikit lah kan. Kita masuk dalam Kuala Kangsar tu, tepi-tepi sungai tu ada je warung-warung. Tapi sini, saya rasa bang dekat Kuala Kangsar okey kot, dekat sikit tengah border kan. Ya, memang dah dekat dah. Memang satu jalan pun. Cuma kita masuk pekan dia sikit. Pekan dia dalam 5 minit je lepas tol tu. Ni kita nak solat dekat Petropam ke dekat Arena? Arena. Petropamnya kecil, Arena besar. Okay, alright. So lori banyak pagi-pagi ni. Macam biasalah. Lori hantar barang apa semua kan. So tengok keadaan Arena ni pun masih masih terkawal lah. So minggu ni tak rasa banyak kereta. Minggu depan je Raya Cina. Dia cuti panjang kan. Raya Cina Selasa Rabu. Jadi orang akan sambung hari Isnin, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. Siapa ride hari Sabtu minggu depan, confirm R&R memang crowded lah. Kalau pagi ke petang ke malam ke kan. Oh Aris, oi nasib baik. Horn sikit. Lampu reverse tak ada Horn sikit. Bahaya. Nasib baik Aris tak bentam. Lampu reverse tak ada. Yalah, kereta ni AGU 820 ni. Kalau ada lampu reverse boleh undur ke belakang. Skuter ni banyak lah motor lain. Dah sampai race. Tak, mana surau sini. Kita punya surau. Sini lah. Sini boleh. Ni boleh. Boleh je. Ya, saya masuk. Ada kereta jap. Tak apa, dia tunggu. Ni apa sikit. Depan tu bukan jalan pun kan. Muat Jack masuk sana lah. Dekat belakang. Alright. Ramai rupanya motor lain yang ride hari ni. Gas mat lah. Tengok. Boleh je satu lagi motor kan. Boleh. Tak apa lah. Muat Jangan pergi jauh kan. Hari kena rapat sikit. Takut Myvi tu tak boleh keluar ni. Myvi boleh undur belakang. Boleh Alright. Dia ke belakang kosong. Cantik. Abang kena dapat kat sana sikit. Tak apalah, boleh. Halo, Alhamdulillah. Kita dah sampai Tapah. So banyak geng-geng motor lain yang ride hari ni. Kebanyakannya skuter lah ni. XADV ada. Okay, so kita solat dulu. Mana? Tu putih ni. Plate kecil tu. Ingatkan Apai ni. Okay. Apai kan Forza putih. Itu silver tu. Alright, kita solat dulu. Alright, jadi kita dah selesai solat subuh di R&R Tapah ni. Sekarang ni kita orang nak pergi isi minyak jap di Petronas. So lepas kita isi minyak, kita shoot terus ke Kuala Kangsar lah. So aku plan aku nak bawa diorang ni makan di Sungai Perak. Lembah kita panggil lembah di Kuala Kangsar tu. Kita nak makan kapau ke apa benda yang sepatutnya lah. So aku minyak sebenarnya banyak lagi, tapi tak apa, kita top up saja supaya kejap lagi kelam kabuts. Okay, right, kita isi minyak dulu. Alright, jadi kita dah settle isi minyak. Minyak pun dah penuh. Tambah dalam RM9. Okay, kat tangan. Buat apa? Kat tangan buat apa? Alright, jadi kita nak meneruskan perjalanan ke Kuala Kangsar lah. Kita masuk je Kuala Kangsar. Nanti dah lepas terowong abang depan lah Saya depan lah, saya lead bawa ke kedai makan tu. Jam dah pukul 7.35. So Kuala Kangsar dia lebih kurang lagi 90 kilo daripada Tapah ni. Lori di Jalan Lenggong Pekan Hulu tu. Kita makan dulu, isi perut, buang air apa semua yang patut. Cuaca pun dah cerah dah ni. Dah sesuai untuk kita ride. Okay, kanan. Tu kelihatan banyak juga rider lain yang keluar pagi ni. Right, jadi kita dah sampai di Gua Tempurung Alhamdulillah kita dah sampai Gua Tempurung. Macam biasalah, mendaki ni tak boleh laju. Kereta pun agak banyak jugalah pagi ni. Jadi kita buat relax Okay, nanti dah nak sampai Kuala Kangsar. Alright, asal bau busuk Okay, so kita dah sampai di Rawang Menora. Biasalah, ini adalah satu trademark para rider lah. Nak ke utara kan, mesti kena lalu ke Rawang Menora ni. Okay, so Haris nak ambil video motor. Okay, Haris? Cantik. Dia pun ada video, ada kamera dekat helmet dia tu. So asalnya depan ni ada ikan lori bawa ikan kering bau busuk oi. Okay, slow. Lepas tu lori memotong tu. Yelah, lori slow kat depan tu. So lepas terowong ni dia punya kabus lain macam banyak betul. Macam baru lepas hujan lah rasa sini. Cameron Okay, hati-hati. Okay, hati-hati ni turun bukit ni. Bahaya sikit, jalan licin. Lori banyak ni. Dah ada AS. Rasa macam masuk ke alam lain tau. Abang kena belakang masuk dalam video dia.
Mana Haris? Kat belakang kereta abang ni. Alamak, abang pun ada rakam Insta ni. Esmek depan saya. Okay, tak apa. Kita santai je. Oh, cantik suasana di selepas terus menora ni. Harap-harap jangan hujan lah. Nak rasa macam ada menitik-nitik ni. Kalau ada kabus. Kalau ada menitik-nitik, kita kena berhenti tepi lah. Tutup kamera ni. Kamera ni pun tak ada kena air kak. Mana lori yang bawa ikan ni? Ikan masin ni. Tutup bau dia. Oh, sejuk gila weh. Red, ambil video Red. Alamak. Ya, ambil ni. Tengah ambil. Abang jangan depan sangat. So rasanya dalam lagi 10 minit dah boleh sampai dah ni. Exit Kuala Kangsar. Right. Okay, Speed trap reported ahead. Speed trap reported ahead. Jadi kita dah sampai di exit Kuala Kangsar, Bandar Diraja. Kita ada lebih kurang lagi 10 minit lah. Kita tinggal di dataran lembah Sungai Perak tu untuk nak cari makan kat sana. Alhamdulillah perjalanan kita lancar lah pagi. Betul tak Haris? Betul, Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah semuanya selamat. Kita pun tak adalah racing-racing tadi. Betul ke Haris? Betul. Tak ada tunduk udang, tak ada. Tak ada. Kita bawa kelajuan kebangsaan lah. Kawan nafsu. Cuma kita takut cuaca lah. In 1 kilometer, turn right. Kita tengok cuaca macam agak gelap lah. Awan dah start banyak tak apa. Kalau hujan ke apa ke, kita tetap jalan. Jadi alright. Jadi kita decide nak makan dululah di Pekan Kuala Kangsar. Sebab kita tak rushing. Kita dah booking hotel, semua dah booking. Cuma kita lagi nak buat insurans je lah. Betul lah. Dekat sempadan lagi. Ray, betul lah. Geng-geng ni masuk betul Ray. In 200 meters, Aduh. turn right. Ada orang juga. Lagi memang jam dekat border. Tapi tak apalah, dah buat macam mana. Lagi dah nak sampai sungai tu, aku update balik. Tengok macam mana keadaan di tepi sungai Perak. Kiri. Lapar. Alzak. Lapar perut. Alright, jadi kita dah sampai di lembah sungai Kuala Kangsar. Jadi kanan. Jaga motor. Kanan depan. Turn right. Abang ni bahaya macam Zul lah. Macam Zul lah. Sebab patut kanan tadi. Boleh kat sini. So pagi-pagi ni tak ramai orang lagi. Kalau tengah hari sikit, ni ada bengkel. Nak terserak kan. Nak tukar nombor plate dia kan. Ya. Tukar nombor plate. Ni Sungai Perak. You have reached your destination. Well done. Okay, jadi kita cari kedai makan lah. So okay, kedai-kedai macam ni lah. Tak nampak sungai awak. Tu sungai apa tu? Oh, jauh. Yang akan duduk tepi-tepi betul. Alamak, kedai makan mana? Abang itu makan mana? Tutup je. Alamak, macam mana ni bang? Jauh lah. Belakang tadi lah yang ada boleh. kuih tu. Alamak, selalu abang makan sini. Sebab sini tepi sungai sedap sikit view. Tak apalah, jalan. Ni kalau nak beli tengkolok boleh beli kat sini. Oh, tengkolok. Ini one way ni. Hantam. Ni ada ni belakang ni. Baik, motor. Ni sedap ni nasi lemak ni. Kalau beli bungkus ni. Ni tak ada meja lah pula. Itulah, ni ada ni. Sini boleh. Ngam, tadi pagi bang. Ni Ngam. Ni okey. Kita parkir depan sana. Kita parkir depan sana. Depan tu yang kosong tu boleh tak? Okey. Ni ada kedai. Tu ada parkir motor. Depan ada parkir motor. Parkir motor sini. Selamat sikit. Dan lambang tandas tu kan? Ni. Alright. Alhamdulillah. Ada apam tu kalau nak rasa apam. Kiri ni banyak food. Yalah sini lah. Okey, ngam. Kita parking lah sini. Okey lah. Okey, alhamdulillah kita dah selesai sarapan pagi di lembah Sungai Perak. Sekejap asal telinga sakit ni. Okey, jadi jom kita pergi. In 200 meters, turn right. And then, at the roundabout, take the third exit. Kalau ikut Waze ni dalam lebih kurang lagi 2 jam lah. Dalam 150 kilo macam tu. Kita akan sampai di sempadan Thailand dan Pekan Hulu. Border Betong dengan Pekan Hulu, nama dia Bukit Berapit. Kita ambil kanan Okey. At the roundabout, take the third exit. Third exit. So cuaca masih lagi sejuk lah pagi ni. Sebab rasanya Kuala Kangsar hujan lah tadi. Kalau kita tengok pada air sungai tadi laju. Jaga ada basikal ada basikal apek ni. Turn right. Mana? Terus. Mana? Dengar tak? Dengar. Okay, so nanti dah nak sampai mana-mana pit stop lain. Aku rekod semula lah Alright, jadi kita dah selesai buang air Haris nak buang air pula. Okay, kita meneruskan perjalanan lah. So maybe next stop kita di Pekan Great lah, di Petron Great. Kita maybe nak kencing lagi sekali ke, nak minum air ke, nak isap okok apa benda kat situ. Tapi kalau sebelum sampai tu, kalau kita nak berhenti ke, boleh je bagi tahu. Kita teruskanlah perjalanan di Lenggong, lalu Lenggong Great. So Haris memang motor dia laju. Tak ada kena. Alright, okay gang, nanti kita sambung lah. Kalau ada apa-apa yang menarik nanti aku rakam. Video ni boleh dikeluarkan secepat mungkin. Minta korang tolong like, subscribe dan share lah, supaya aku boleh buat konten-konten menarik. Mana tahu boleh dapat income dari YouTube kan. Boleh lah buat Forza. Aspek ke apa, tak adalah. So
So Greek lagi lebih kurang lagi 40 kilo untuk sampai di Greek. Tapi jalan dia macam ni lah, banyak lubang. Dia bukan lubang, jalan yang tampal tak rata. So kalau malam, kalau kata korang ada datang malam subuh ke, dalam jalan ni memang kena slow lah, tak boleh laju. Okay, so sekarang kita dah sampai Greek. Boleh tengok signboard Greek besar tu. Jadi kita orang akan berhenti je lah dekat Petron depan tu. Ada member nak isi minyak, nak cucuk duit, ada apa benda semua lah. Mana ni semua kita buat sekali lagi. Kata apa, Alhamdulillah lah kita sampai dengan selamat. Tak ada apa-apa benda buruk yang berlaku. Kita masih lagi meneruskan perjalanan ni. Semoga semuanya dipermudahkan. Okey, kita dah sampai Pekan Greek. So Petronas ni belah kanan. Trace, Petronas belah kanan. Boleh. Kita isi Petron lah. Petron belah kiri Petron terus on the way je. Okey, Alhamdulillah kita dah sampai di Petron. Kat situ ada tempat duduk. Alah, dia tak join lah. Di isi minyak kot. Situ ada tempat duduk tapi ada orang. Ada orang tu. Ni ada toilet. Turn left. So kita dah sampai di Petron. Biasalah, kita lepak-lepak tu, syokok ke apa kat sana. Nak minum air kan, tadi haus. Okay, nanti kita sambung balik lah. So kita dah settle rehat-rehat lah, take file kat Petron Greek ni. Jadi kami nak meneruskan lah perjalanan ke Pangkalan Hulu. Last pit stop kita di Petronas Pangkalan Hulu untuk isi minyak dan keluar duit sikit. Haris nak keluar 1,000 katanya, nak belanja malam ni, urut kaki semua. Alright, okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim. So jam dah pukul 11 suku. Matahari pun dah start naik lah. Tapi dia tak adalah panas terik. Masih under control lah. Macam biasalah. Ni 7-Eleven belah kiri belah kanan. Ini tak ada burger. So harap-harap kita dah sampai tengah hari ni. Mungkin border pun dah kurang orang lah kan. Mungkin orang dah start masuk pukul 9-10 tadi. Tak tahulah. So kita orang tawakal je ni. Kalau ramai pun ramai lah. Sebab kita nak singgah beli insurans dulu, nak isi borang apa semua. Okay, lampu dah hijau. Alright, so nanti dah nak sampai Pangkalan Hulu, aku sambung balik macam biasalah. Kita dah sampai di Pangkalan Hulu. Alhamdulillah. Jadi macam biasalah, kita berhenti dulu kat Petronas depan ni untuk isi minyak dan juga keluarkan duit. Lepas tu nak tukar duit kecil. Lepas tu kita terus pergi buat insurans lah. Lepas buat insurans, in 400 meters at the roundabout, take the second exit. Masuklah ke border. So aku tak tahulah border punya condition macam mana sekarang ni. Ada ramai ke, dah kurang ke. Okay, kita masuk Petronas dulu, isi minyak, top up dulu sebelum kita nak masuk ke the roundabout. Take the second exit. Alright, ada kosong sini. Apa yang Wiz ni dia borak Wiz borak apa bang? Abang set pergi biker station. And then keep left. Motor sana bang, motor sana. Tak apa, tak ada orang marah saya. Boleh je. Situ dekat ke? Sini ada ke? Betul dilakukan bayaran. Okay, so kita isi minyak dulu, nanti kita sambung balik. Okay, jadi kita dah settle isi minyak, tukar duit belum. Cucuk duit, kita nak pergi buat insurans lah. Alright, jalan, jom. Okay, jom. Jaga ada lori tu. Okay, so aku pun tak tahu nak buat insurans kat mana. Sebab sebelum ni yang aku buat tu, dia macam jauh sikit. So kali ni aku nak try buat yang dekat border tu kan. Ada 3-4 kedai. Tak salah aku ada kedai insurans. In 200 meters, turn left. Aku nak In 200 meters. Tak, sekarang ni Waze ni dah kenapa ni? Sekejap, aku setting Waze dulu. Kita dah sampai di border Malaysia. Okay. Nasihat bang. Dia bukan yang ni race. Yang betul tahan tu depan lagi. Ini bukan poli, ni rela. So dalam ni ada lagi tadi. Tapi ni pun mahal jam juga ni. Apalah kita dah buat kat John tadi pun dah okey dah. Okey, sedap betul John. Ni kita tengoklah. So kita insurans semua pun dah settle. Dan harap-harap polis Malaysia yang baju biru depan ni dia tak tahan lah. Sebab kita dah lambat bukan apa. Kalau dia tahan tu dia makan masa lah kan. Sebab jadi kita orang pun tak tahu dekat border ni macam mana dia punya crowded dia tu. Expectation dia memang ramai lah tengah hari. Ini peak hour kan. Family datang, bus datang, macam-macam lah. Okay, so ikut rapat. Suruh je ikut rapat tau. Aduh, mana je ni? Okay, so macam biasalah. Untuk Malaysia punya part memang tak ada masalah langsung Sebab Malaysia kita boleh drive through saja. Wah, ini pun ramai. Pasport je. Buat keluar pasport je. Sini boleh tak? Dia tak ada laluan motor tak ada. Motor belah kanan lah bang. Boleh je dua-dua. Tu depan tu ada motor tu. Sebab abang tengok atas, dia signboard. Tahu. Tapi dia tak ada isu pun. Okay. Tu ada PCX. Malaysia punya ni dia cepat je. Dia Inman. Nampak? Mana boleh nampak? Dia pun pergi sana. Motor Thailand tu. So kira kalau saya pakai exhaust sedap tu boleh ni lah. Boleh apa? Boleh masuk. Depan ni lah yang polis tahan tu kat situ. Iya Depan ni kejap lagi dia tahan. Sebelum nak masuk Thailand. Baru nak rasa macam lepas ni tak payah ni. Jangan. Abang Jack ramah. Ya bang. Kamera on lah. Tak boleh Tak boleh. Okay, saya tutup Terima kasih. Okay, so kita tak boleh on kamera lah. Tak apalah, kita off dulu lah.
Terima kasih. Alhamdulillah, pasport Malaysia, immigration Malaysia kita dah cop. Aku dah cop, Aris pun dah settle. Tinggal Jeffrey je dengan wife dia. So dia minta kalau tengah hari korang pakai spek kena buka, kalau helmet full face kena buka lah. Kalau open face tak payah, buka spek je atau buka visor lah. Okay, so selepas ni kita akan menuju ke border Thailand pula. Sebelum border Thailand tu yang ada roadblock tu, roadblock polis biru, baju biru. So harap-harap ni nak pakai tak ya? Pakai boleh ya? Pakai dah boleh dah. Nanti dekat immigration tu kita berhenti. Oh, kereta lepas tak? Lepas. Ya, saya nak pakai glove ya? Tak payah, lagi nak ni dah. Lagi nak buka balik ya? Dah sampai nak parking motor lah. Right. Okey, Jeb dah settle. Ya, Cepat. Okey, jom. Jom jalan. Okay. Right. Alhamdulillah. Malaysia memang tak ada masalah lah. Ada selalu masalah yang lama ni dekat Thailand punya part lah. Selalu jarang lah orang ada isu dekat immigration sebab kita negara sendiri kan, pasport sendiri. Jadi dia tak banyak ada punya checking dia tu. Tapi kalau Thailand ni, biasanya Thailand ni pun banyak hal juga. Menggedik-gedik juga. Di tengah hari panas ni, okey aku tutup ni dulu. Takut ada polis. Polis ni minta geran dengan lesen je. Macam biasalah. Dia tak ada. Sebab dia tengok skuter kot. Ni Malaya Thailand border ni. So dia tengok. Nanti kita balik lah. Balik kita pusing sini. Boleh. Balik kita ambil sini lah. Boleh. Pusing sana. Tak ada orang marah. Jom dah lambat ni. Boleh. Nanti ingat lah. Ingat. Tu Kino Thailand sana. Nanti balik. Kita ambil. Don't worry. Ramai mak motor. Kita parking kiri kita parking. Okay, abang pun nak simpan kamera sebab sini tak boleh. Alhamdulillah. Okay, kita off dulu kamera. Nanti kita sambung balik. Alhamdulillah, kita dah selesai urusan di border. So jam di motor menunjukkan pukul 12.55. Singkat mana? Singkat sini ya? Depan. So jam menunjukkan pukul 12.55 waktu Thailand lah. Waktu Malaysia dalam 1.55 lah, pukul 2. So Thailand dia awal sejam daripada Malaysia. So ada member ni nak beli SIM card tu. So ambil kiri rapatkan kiri. Ni RM20 satu SIM. Itu hari 25, ni 15 ada. Tanya 15. 25. Satu hari RM15. 2 hari RM20. Ambil yang 2 hari dah kena. Kalau yang 25 tu 24 jam. Kiranya sampai 24 jam sampai waktu ni. Esok kita dah keluar lah. Right. Okay, jadi jom. Kita orang dah settle beli SIM card. Tapi seorang je beli. Dia beli satu hari punya RM15, 24 jam. So sekarang ni kita nak pergi money changer. Dia bukanlah money changer, dia macam kedai runcit je dekat Pekan. So kita nak pergi tukar duit dulu lah. Lepas tu kita nak pergi makan. Perut pun dah lapar sangat apa semua ni. So lepas kita pergi makan tu, kita pergi check in lah. Banyaknya durian siam. Lepas tu lepas kita check in, nantilah petang nanti apa aktiviti yang kita nak buat ni. Jadi kita fikir masa tengah makan ni pun dah tak nak fikir ni. Pukul 2 lah tak makan lagi. Itulah rasa macam nak singgah 7E. Pada nak beli teh ais 7E tu sedap juga tu. Kena dengan ais batu dia tu kan. So kita masuk Pekan Betong dulu lah. Kita bawa diorang ronda Pekan Betong dulu. Sebab kedai di dapur ni dia dah luar Pekan. Jadi kita masuk dengan Pekan dia dulu. Seperti biasalah, Betong ni memang panas terik dia panas macam utara Malaysia. Tapi kalau datang musim hujan dia basah je jalan ni. Right, so nanti aku dah settle tukar duit semua. Nak pergi makan mana aku share semula lah. Okay, so kita dah masuk lah ke dalam Betong. So ni lah Seri Betong. Ni lah Seri Betong tu. Kalau tak dah sampai hotel lah. Penuh. Bateri habis Alright. Rasa depan ni lah. Masuk kanan kan? Jeb, masuk kanan kan? Kanan, kiri. Ni Plaza Betong ni. Okay, so kita nak pergi tukar duit. Kanan. Kita nak pergi tukar duit. Lepas tu, kenapa base ni masih hidup? Pakai situ. Okay, so kita tukar duit dulu. Okay, so kita dah settle tukar duit duit Thai. Sekarang kita nak ke di dapur lah. Tu terowong. Boleh. Alright. So inilah Pekan Betong. So nanti kita makan, kita akan cari air cincau. Nak sampai di kedai makan di dapur di dapur. So mengikut toke kedai tu tadi, dia kata di dapur ni kalau time-time macam ni memang ramai orang. Lunch time kan. Tapi tak apa, kita layan je. Kita tengok apa yang ada dekat di dapur ni. So janganlah geng-geng motor depan ni pun nak pergi makan di dapur. Kut nanti kedai makan tu jadi penuh lah. Harap-harap tak ramai lah. Aku pun tak tahu aku nak makan apa ni. Tengoklah apa yang ada. Katanya makan nasi putih kot nasi tom yum, nasi tom yum. Lepas tu telur dadah kan. Dia aku boleh order apa ni? Aku boleh order nasi kamyong ke.
Kenapa parking macam ni? Parking macam tak ada je ni. Ni boleh kot. Ni je lah. Okey, dah sampai. Semua kereta nak keluar. Sekejap. Ha? Ha, tu lah. Macam mana? Sini? Oh, sana. Okey. Right. Kita makan dulu lah. Lapar ni. Riz, yang kat mana? Kita kat mana sekarang ni? Kita kat tu, di dapur. Tak apa, dah berikut. Okey, Jeffrey. Kita bersama kawan-kawan. Lawan Anda Betul. Lapar. Apa? Kita tunggu meja. Lagi ada tu, ada yang bangun tu. Tu nak bayar tu. Dua akak tu nak bayar. Pergi duduk sebelah akak tu. Tu akak tu nak bayar. Tak. Dia habis tu. Ada kosong. Right, so kita dah sampai dah. Jeffrey order tom yum apa? Tom yum seafood. Seafood dengan udang petai, dengan telur dadah lah. Dengan air tebu Tebu manis bukan tebu pahit Tebu manis. So ada teh ais. Aris makan nasi goreng udang masak petai. Memang udang betul kau ni Aris. Kita nak pergi mancing. Dengan air green tea. Apa kalau bahasa Melayu apa? Teh hijau. Cayon. Ya, bantu baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. So ni Pak Kaprau daging lah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, bila time dia tak nak. Alhamdulillah, kita dah pun selesai makan di dapur So, alhamdulillah perut pun dah kenyang. Jam pun dah pukul 3 waktu Thailand. Jadi marilah kita menuju ke hotel untuk merehat-rehatkan badan. Alhamdulillah, mandi-mandi apa semua. Lagi maybe lepas asar kot. Lepas asar kita gerah, kita keluar lah kan, cari-cari makan ke. Carilah apa yang patut, lepak-lepak kopi ke apa semua kan. Ni rasanya ingat kita orang pun nak nap kejap lah. Nak lelapkan mata sekejap. So kita dah sampai di Route 410. Inilah kita punya hotel, Butterfly. Tak tahu nak mana nak parking ni. Kita dah sampai di Hotel Butterfly. Parking dulu lah. Itu dia punya motor sewa. Tak apa, lagi kita tanya dia. Itu motor sewa dia punya parking. Ambil pasport. Okey. Sekejap, dia tengah ambil. Ini ada deposit ke? Ya, berapa? Berapa bilik? 2. Tanya dia tengah sibuk. Sampai pokok dia jun-jun kita orang ambil bilik dulu. Okay, so kita dah connect lah, dia connect? Okay, jom. Okay, so kita dah selesai rehat-rehat tadi. So, first stop kita nak pergi kedai Abang Zan lah. Kita nak tengok Haris. Mantap. Haris nak tengok baju sikit. So, tengok baju je lah. Haris, dia buat kedai jual burger lah depan hotel kita. Boleh malam-malam. Tapi burger TVE pun dah okey lah. Kan? Ngam ni. Dekat dengan rumah. Tapi itulah rumah pula. Santai ada rumah kat Thailand. So kita nak pergi kiri ke kanan ni? Ikut abang lah. Mana yang tu? Mana yang kedai sepatutnya? Sepatutnya sinilah. Kiri Yang ini. Yang itu pun okey juga. Kedai Zan yang mana? Ni kedai Abang Zan. Kalau nak tengok yang sana pun okey. Sama je. Kita parking je lah. Abang masuk kedai tu sini Sini. Depan abang tu. Depan ni. Tu. Sebelah kanan ni boleh? Parking sini. Sebelah kanan ni. Alright. Dia parking RM1 abang? Parking RM1 je ni. Apa mana cik? Mana dia? Jadi. Mana bang? Design mana tu? Haris. Saya apa? Sabar tak? Tengok design. Ini tunjuk mana saya nak? Masuk sama lah. Balik pakai. Dua lah beli. Balik kita pakai ni so. Tak payah pakai jaket. Dengan macam Kau bawa jaket tu dah. Bawa jaket tu. Mozak. Cepat keluar dari betul tak pakai. Dah sampai Sdn Perak pun pakai. Untuk Malaysia je. Kita dekat Route 410 Ali YB ni. Apa? Dia di dalam kereta. Ya Haris. RM50.
Tapi enggak banyak lah. Saya ni boleh juga tak kata duit buat kita. Pandai dia. Dia kata-kata ganjat. Mau try baju. Nampak? Memang dah try lah, Riz. Come on, Riz. Dalam dilema. Okay, kedai ni okey kak. Dia punya baju banyak t-shirt lah sana. Sama lah kita kan. Tak apa. Tapi kalau sama lagi elok lah. Tapi nampak yang ada sini abang ni, dia macam tak ada labah sangat. Ya, Dia tenang. dia warna silver ni abang minat. Dia tak ada kuning. Jadi motor warna apa pun masuk. Ini dah motor kuning elok lah. Panjang terus. Tak payah nak pakai, kalau kita nak naik kamera genting apa kan. Pagi kalau dah panas buka jaket, jadi tangan tak hitam. Dah abang ambil dengan panjang. Tak takut dia pokok letak atas meja ni. Boleh masuk. Okay, so kita dah berjaya racun dia. Ni kan racun ni. Itu mana bang? Maksud ni memang okay, ni abang nama apa bang? Aman. Abang Aman daripada Ipoh Meru. Salah seorang kita punya subscriber lah. Terima kasih bang. Jumpa kat Betong. Pakai Forza juga. Warna apa bang Forza? Forza saya putih. Motor dah buat bang? Motor? Ada sikit-sikit. Apa CVT? Forza tu? Ha? Forza tu? Ada parking sana. Warna merah. Okay. Alright. Okay, so kita dah selesai beli barang di kedai Abang Zan dan di kedai Halim lah. Halim YP kot nama dia, aku pun tak ingat lah. So, sekarang ni kita orang nak menuju ke Stadium Betong lah. Stadium Betong, tengok ambil gambar, relax kat situ jap. Lagi malam sikit baru kita cari kopi ke, minum makan malam lah. So, Alhamdulillah Betong tak hujan. Last bulan 11 aku datang tu hari, 1 hari 2 hari tu hujan lah petang. So tak banyak benda yang kita boleh buat. Hujan lebat lah tu, bukan hujan memang. Sebab masa tu kan musim banjir kat Hanyai tu. Kat sini dia kena tempiah dia. So kali ni kita orang datang memang okey cuaca. Alhamdulillah jam dah pukul 6 Thailand. Dekat Malaysia dah maghrib dah ni kan, dah senja. So dekat sini dia masih lagi siang lah. Inilah suasana Betong di petang hari itu. Betul Haris? Okey Haris baju. Okey. Haris tadi kena racun lah. So kita orang esok 4 orang ni termasuk wife Jeffrey pun akan pakai baju yang sama lah. Borea anak Tanjung kan esok. Kita ambil gambar kat batu. Ya. Sebab kita bukan selalu datang kan. Ini pun plan pun last minute. Kita just beli je lah. So saya selamat lah. Saya insurans dah ada. Baju dah ada. Kan. So tak payahlah beli. Mana kan ni maksudnya kanan kot. Tak apalah, kita pusing-pusing je lah pakai betong ni. Tak rugi pun. Tak besar pun pakai betong ni kan. Tak ada sesat. Pusing-pusing pun kita akan patah sini balik je. Slow sikit tengok Abang Jet. Abang Jet nak jalan dulu ke mana? Kita dah ikut abang. Abang tahu kan? Tahu ni dah masuk pekan ni. Okey ngam. Ni lah pakai betong. Tak adalah besar mana pun. Actually tak ada pun yang, tak adalah apa yang menarik sangat. Cuma dia negara orang lain kan. Jadi kita rasa macam teruja sikit lah. Ni lah Keruakak. Res sebelah kanan ni. Kedai makan juga ni. Sedap juga ni. Keruakak ni apa? Dia ada nasi kaumok. Okey. Kita ambil kiri. Kita menuju ke Terowong. Bukan Terowong Monora Terowong Mongkolit nama dia. Mongkolit Tunnel. Right. Betul tak betul ni kita fikir nombor 2. Sekarang ni kita jalan dulu. Apa tak ingat dah ni. Sekejap kalau nampak sewa E tu, ini rasanya signal awal kanan. Kiri. Sorry. Bahaya bang. Kiri. Bahaya jangan Thailand ni. Bukanlah kanan lah tadi. Alamak, banyak gambar raja ni. Ini kita nak keluar daripada Betong. Dia tak bagi U-turn lah. Sekejap kita off record dulu. Ni pasar dia dah start dah. So ni adalah jam ni lah, roundabout jam yang ikonik lah dekat Betong ni kan. Okay, jom. Okay, aduh Forza Thailand punya. Alright. So kita menuju ke Mongkolit Tunnel. So petang-petang ni macam biasa lah. Lampu merah. Kita berhenti dulu lah. Nak pergi mana? Alright. Okay, hijau. Okay. Are, ambil video Res. Ya, tengah ambil ni. Abang jangan depan sangat. Saya belakang jauh. Aduh. Tengok belakang lama. Alamak. Kejap. Mana Res? Okay, depan.
Okay, masuk Okay, Jan. Okay. Alright. Video. Oh, cantik Mongkolik tanah dia, lampu warna biru-biru hari ni. Woo. Tapi kat dalam ni dia tak bagi berhenti lah. Memang tak boleh lah kereta. Jalan dia sempit kan, dia tak ada emergency lane pun. Oh, cantik. Jadi kita ambil gambar kat sini, kat tepi ni. Boleh. Macam abang ambil sekarang ke kejap lagi? Sekarang aku. Tu ada orang pula. Boleh lah nak ambil sekarang. Ni ada pasar lagi nak tengok. Abang ni kita ambil kat sini. Kita ambil kat sini sekejap lagi. Kita naik atas dulu lah. Boleh. Kita naik atas stadium dulu, ambil gambar kat OK Betong. Tapi banyak polio sebab dia ada pilihan raya ni. Tak apalah, kita tak kacau dia, kita pakai helmet semua. Alright, so ini adalah jalan nak menuju ke stadium lah. Stadium Betong. Betul kat atas ni memang ada tempat macam untuk kita beriadah lah. Selalunya tempat ni orang-orang lokal dia jogging. Ni ada game lah hari ni. Ada game bola. Ada game bola Thailand lah. Oh, layan Penuh ke function ke? Buat orang lari game bola. Alah, ada motor lah situ parking. Mana nak parking kat situ? Okey, Betong tu. Kanan. Boleh kot selit. Dia tak buka lagi lampu. Sini. Ambil pakai tripod. Tapi motor ni parking macam ni. Ni tu lah pasal motor ni. Aduh. Mai, ambil gambar. Right. Ni kacau. Boleh? Dia marah. Okay, kita ambil gambar tu. Pakai DB killer. So macam apa Okay, so kita tak jadi ambil gambar OK Betong ni sebab ada motor orang Thailand kat situ. So kita pergi kat yang tangan ada love tu lah. Mungkin Jeffrey nak ambil dengan bini dia kan. Baik tu ya, aku dah ambil lah dengan abang aku. Buat kenang ni untuk budak-budak ni lah. Sebab ni tempat riadah dia orang. Jom kita ambil kanan. Alright. Jadi kita turun ke sini. So dijangkakan kat depan ni pun ramai lah. Okay, kan dah cakap ramai, especially orang Malaysia. Okay, jom. Dekat situ lah wah. Atas tu bawah tu. Tu, yang batu kosong tu kan nampak OK Betong tu. Okay. So, ni lah. Jeffrey dengan Haris. Haris dengan wife. Haris dengan wife pula Jeffrey. Jeffrey dengan wife. Ambil gambar-gambar romantis sikit di atas bukit ni. Nampak view satu Betong. Tak apa. 400, ingat tau, 400 kilo datang. Okay. 1, 2, 3. Haris nak seorang ke? Mana nak pergi dah? Cukup tu. Kita tolong berdua kan? So dah settle dah, ambil gambar. Kita nak ambil lagi satu gambar kot. Baik. Kita ambil lagi satu gambar kat OK Betong tadi. Tengoklah, kalau ada space kita ambil lah. Kalau ada motor juga tak payah lah kot. Okey ke pasal lampu ni macam? Okey lah. Macam gelabah sangat ke? Tak, kadang-kadang kita kena gelabah sikit. Macam dah, tapi dia tak buka lampu. Rasa tak ada lampu kat situ, terbakar dah pukul 7 kan. Boleh je ambil gambar kan? Tapi ada motor tu, aduh. So masih ada motor lagi kat situ. Motor tu orang tu main bola kot. Mungkin lah, kita tolak je lah. Ni kot owner dia. Tanya abang tu. Want to take a picture bang? Come on. So kita parking sini kot, boleh? Motor dia. Okay. Alright, terima kasih. Okay, dapat juga parking. Tak, saya tak boleh masuk lagi. Okay, parking rapat-rapat. Double stand ke apa? Okay, kita ambil gambar tu. Nanti kita... Apa? Malam je. Right. Jadi kita dah settle. Ambil gambar lah tadi. Ambil gambar. Ni boleh ke? Oh, tak boleh. One way kita kena pusing satu round lah. So inilah keadaan malam di Sut Sian Park. Ni nama dia Sut Sian Park. Atas ni tak ada apa pun. Macam taman tema je lah. Park dia. So kita pusing satu round. Okey juga malam kat Betong ni. Dia macam tenang lah kan. Suasana di doa ni kiri kanan? Kanan. Lupa signal. Sorry. Ini kiri, yes. Bukit jaga. Jalan dia simen tau kalau hujan licin ni. Oh, cantik lah lampu biru ni. Okay, so sekarang kita nak pergi ke terowong Mongkolik. Kita nak ambil gambar sikit lah. Gambar motor, gambar video. Video motor kan. Kenang-kenangan lah. Kan selalu boleh datang sini. Dia kena kadang-kadang kita plan betul-betul pun tak tahu jadi tak jadi. Bila kita plan last minute macam ni, boleh jadi pula kan. Dia ikut pada keadaan. Sebab kita fikir dah nak puasa, jadi lepas ni memang tak ada lah nak ride siang jauh-jauh gini. Memang koyak kalau puasa kan. Tak kiri kanan. Kanan. Pasar tu buka lagi lah. Boleh lah. Alamak, ramai lah. Kita parking depan ni dululah. Ke diorang ambil gambar ke? Kita kiri. Parking sini dulu. Diorang gerak je, kita pergi sana terus. Menarik tak? Okay, bagi tahu bajet. Kita parking sini dulu. Diorang gerak je, kita pergi. Diorang tengah ambil gambar. Dah, kita pergi sana. Tunggu diorang habis. Sini pun boleh tak? Ni? Ke ni tengah jalan. Parking straight macam ni, sekejap. Parking straight macam ni Macam ni bang? Parking tengah-tengah ni. Jangan tengah jalan sangat. Okay, clear.
Sini okey tak? Ha. Okey. Lawan kat sini. Double stand. Okey, kejap lagi kita sambung ambil gambar tu. Jom, kita... Oh, cantik sungguh. Keadaan di dalam terowong hari ni. Warna biru betong malam ni. Memang blue sky. So kita orang nak pergi ke mana street food lah, belakang-belakang lorong tu nak cari-cari makanan. Lepas tu lagi kita nak naik atas ni. Kita nak pergi ke Creek Coffee tadi, kedai kopi yang atas bangunan tadi lah, kedai kopi dia. Okay, so lampu hijau. Mari kita jalan. So tengok ni roundabout jam ni ikonik, roundabout ikonik di Betong lah. So kita parking kat sini lah. Okay, kita parking kat sini. Pukul 3. Kita parking kat sini. Kita kena jalan kaki masuk lorong ni. So kita cari parking lah. Kita start dari sini sampai ujung jalan. Kita kena parking lah. Cek parking. Mana ada parking lah. Kalau nak rasa, aduh, parking tak ada. Sini boleh. Sini ada satu ni. Sana ada tak? Sini boleh ni tepi kiri kanan tu? Tak boleh. Dia kena petak dia. Boleh je kot malam. Sini ada. Okey mana? Sini boleh Res. Sini sebelah ni. Parking je. Boleh lah. Boleh. Dah malam dia tak ada dah kot. Ya, dah kita. Kena. Bahaya kak. Nak lah tak ada. Kita tunggu orang ni keluar dulu. Siapa nak keluar? Sekejap. Okey. Kita parking dulu. Nanti kita sambung. Okey, kita dah sampai kedai Chin Chao. Batuk lah Memang muka-muka orang Melayu je lah. Jeffrey nak rasa air Chin Chao. Lagi kita nak minum lagi. Saya tak nak. Apa dah rasa kan? Lagi nak minum lagi manis-manis. Dah tua tak boleh lah. Tadi dah teh ais. Tadi dah teh ais. Tadi kata 2 hari ni boleh. Pagi tadi teh tengah tu. Kalau ni tak kira saya pergi lagi balik. Tapi macam nak juga. Nak kena pergi. Itulah, so inilah Chin Chao tu. Dia dekat depan Kmart ni. Ramai orang. Pekerja dia seorang je. Koyak lah. Memang koyak. Mana yang tu tu? Satu lagi kot. Rasa lorong sana lah. Lorong sana. Rasa lorong yang sana tu. Dia salah lorong. Yang susu tu. Tapi sana. Sana banyak. Di Cakoi tu banyak pula orang. Yalah, sana di Betong ni. Nak rasa tak? Cakoi lah. Right, sekarang kita nak masuk ke Creek Coffee. Kita nak minum kopi lah. Kopi ke coklat ke, kita pulang lah. Harap-harap dekat rooftop tu ada kosong lah. Tapi nampak macam banyak kepala orang tu. Kat luar pun ada kosong. Mari kita tengok. Apa? Cakap lah. Apa? Jangan. Yang tu jangan. Ni museum tu. Dia tepi. Dia baru tutup. Ni museum dia. Okay, kita dah sampai. Jom kita masuk. Ada kosong tak? Noise. Tengok atas tu. Kita naik atas dulu lah. Tengok ada kosong. Banyak. Nak order dulu tu? Ambil tempat luar. Bagi tu. Boleh. Baik-baik bang. Tak ada penghadang ni. Sebab dia masa dia orang sendiri. Oi. Alright. Kita dah sampai. Oh, tak ada orang. Cantik. Aduh. Kita dah sampai. Sini lah. Makan tak habis. Makan tak habis ni. Tinggal gitu ke? Kita kena clearkan lah. Letak sana. Tengok ni. Pemandangan Betong di malam hari. Sekejap kita ambil gambar ni. Kemas dulu. Dia scan order ke atau pergi bawah tadi? Orang makan. So, jom. Kita baru je member dengan wife dia pergi urut satu badan, 1 jam. Jadi, aku dengan Haris. In 400 meters, turn left. Alamak, tak boleh Haris. Dia hilang. Ni Seri Betong kan? Kanan. Ni kita jalan ke tunggu mek hijau? Kiri. In 200 meters, at the roundabout, make a U-turn. Okay, dia dah dapat balik dah. Dia kadang dapat yang offline tu. Kita sini saya masak ni pun ramai kot orang pada datang. Ya ke? Belah belakang tadi. At the roundabout, make a U-turn. Kita U-turn balik. Boleh. Pelan. Alright, so kita orang dah nak balik ke hotel lah. Sebab badan pun dah penat. Ingat nak raya-raya, nak mandi je, nak solat jap.
Sekejap lagi kalau kata kita nak lepak minum-minum balik, dekat bawah-bawah hotel tu pun ada kedai. Depan hotel tu pun ada kedai minum. Malam dia boleh jalan. Malam dia jadi kuning-kuning. Sebab malam, berhenti-berhenti, okey. Ni moyang hotel tu. Betul depan ni betul kanan kan? Terus je. Terus je. Bukan tempat yang kita U-turn tadi tu, tak? Bukan. Alright, nanti dah sampai aku sambung lah. Okay, so kita kanan. Depan ni kanan. Turn right. So kita dah sampai lah dekat hotel. Harap-harap ada parking lah belakang tu. Turn right. Lepak minum, makan kopok depan hotel tu pun ada. Kanan ke? Kanan. Ni ha. Sini boleh lepak lagi nak minum, makan sup ke apa ke. Belakang ni betul nak kena pusing depan tu. Ikut. Nak cakap pun tak tahu. You have reached your destination. Well done. Boleh ada burger sedap ni. Harap-harap ada parking lah. Takut penuh kan. Ataupun mungkin tengok parking kita tadi. Parking kosong. Tu masuk dari sana lah. Sekejap. Dah terberak. Apa ni kau ni? Patut parking belakang sana. Takut orang lain masuk. Takut orang lain yang masuk. Abang jet depan lah. Kalau ada. Tapi kalau tak, nanti orang lain masuk, kita dah orang lain parking sana. Tak boleh nak keluar. Susah nak keluar kan. Kedai ni pun ramai juga kan. Okay. Kita sampai hotel. Kita nak rehat dulu lah. Mandi-mandi je lah. Solat semua. Jadi kita turun balik lah. Minum-minum air panas pula ke. Assalamualaikum. Selamat pagi. So ini hari kedua kita. Jom Haris. Bagi abang Jeffrey jalan dulu lah. So hari kedua kita di Betong lah. So hari ni kita akan keluar. So ini kita orang nak pergi sarapan lah di restoran Keruakak. Kat situ ada banyak kuih-kuih, ada nasi kaumok. So kita sarapan dulu. Aku pun tak mandi lagi ni tadi. Lepas subuh baring-baring je, gosok gigi apa semua. So lepas makan ni baru kita balik hotel balik. Kita mandi check out. Lepas tu kita orang nak pergi di Amazon Cafe lah, yang besar kat Betong tu. So chill minum kopi. Lepas tu baru kita orang nak gerak balik ke hotel lah, melepasi sempadan. So inilah suasana di Betong pagi Ahad 8 Februari jam pukul 7.30 waktu Thailand lah. So rasanya hari Ahad Thailand cuti kot, kata apa, weekend punya holiday macam Malaysia lah. So tak ramai orang yang keluar masuk lagi. Mungkin cuti ataupun rakyat-rakyat Malaysia pun masih lagi tidur Kita antara yang terawal kat keluar ni. Sebab kalau lambat lagi kedai tu penuh lah. Kedai tu ramai orang, tak ada meja apa semua. Better kita keluar awal sikit. Alright, so nanti aku tengok lah. Aku review sikit apa yang ada kat dalam Keruakak tu. Right, jadi kita sambung. Kita dah sampai di... Boleh kita kat sini? Boleh. Sini boleh. Di depan ni bang, ada banyak parking. Ya, sini boleh. Kita dah sampai di Keruakak Cafe lah. So kita boleh masuk dua motor tu, boleh? Boleh. Okay, ni so kita sekarang dekat interview sikit. Kat mana ni, Jeb? Rasa Jeb? Keruakak so tengok ada banyak macam-macam lah. Kadang ada kuih-kuih kampung Thailand ni. Ada orang okay. Tu nasi kaumuk pun ada rasanya. Ayam dia. Tu ayam dia. Lemak dia nak try. Dia meja dulu betul. Betul juga kan. Okay, kita cari meja dulu kan, baru kita tengok makanan. Kedai dia pun tak besar sangat. Ya, biar perempuan buat kerja. Kenapa tu? Cek meja dulu. Ramai juga kan. Ni ada karya. Tu ada tu. Okay, Jeb. Makan apa, Jeb? Kerabu original Thailand. Original Keruakak. Nak cek kamu datang ni. Keruakak buka 24 jam. Betul tak? 24 jam tak? Macam 7E lah lebih kurang. Cuma tak ada burger je. Paling special apa kat sini kak? Kamu ni. Ni tak special ni? Yang pagi lah. Yang ni tolong. Special ni okey kak? Ni kat Malaysia tak ada ni. Aduh, kamu. Nak rasa kuih satu. Nak ambil kuih ni kot. Keluar mata dia. Kuih ni satu. Ambil lah. Saya nak... saya dah jadi... Tak betul ni, cik kampung ke kampung? Nasi goreng. Lahong. Nasi goreng, pecel goreng. Ini nasi kaumuk tu. Siapa kak? Kacang telur. Okay, so kita order dulu lah. Kita order, sekejap lagi kita sambung. Okay, Alhamdulillah
itulah. Dia dah selesai makan pagi lah. Sarapan di restoran. Tadi dah wakak. Okay, kita dah sampai di... Oh, dia macam pasar raya lah. Kasong. Dekat je. Okay, so sekarang kita berada di dalam pasar raya dia lah. Ada meja tu. Kasong. Oh, dekat sini lah kalau nak borong 7E punya barang ni. Dia banyak barang-barang macam 7E punya barang ni. Kan? Tapi itulah nak bawa balik tu takut tak muat motor. Menarik. Mainan Milo. Sini lagi gempak daripada sini lagi gempak dari 7E. Barang-barang dia. Tak nak boleh ni stok sebulan. Tak masalah. Muat ke? Oh. Terkejut aku ingat ni korang punya. Dia pegang troli relax ke? Wah, aku nak kena ambil troli tapi itulah takut motor. Susah boleh bang? Kan? Dia boleh pakai QR bank tu ni ke? Boleh kot tak tanya. Confident je ambil ya. Wah. Menarik barang-barang dia. Sekejap, kita off record dulu lah, ambil troli. Alhamdulillah, so kita dah selesai. Tak adalah borong sangat. Adalah beli gula-gula je untuk anak. Beli gula-gula yang tak ada kat Malaysia lah. Tapi kena check dulu halal dia. Takut tak halal kan. Halalan Toyiban. Okey, jalan dulu. Masuk sini dah ni tadi kita dah. Jalan Kedah je lah. Okey, jom. Kita nak cari 7E yang paling besar dekat Betong ni. Kita nak beli burger, nak beli apa lagi beli burger, beli air Meiji tu. Lepas tu kita balik hotel lah. Balik hotel kita packing barang apa semua. Lepas tu kita pergi lepak Amazon. Amazon Cafe. So sekejap lagi kita orang nak gerak ni semua nak pakai baju yang sama. So bila ambil gambar tu dia nampak lah. Orang kata apa? Menarik sikit lah. Adalah acah-acah sikit geng-geng apa? Geng-geng rider Betong. Betul Haris? Betul. Acah-acah sikit kan selalu. Mana terowong tu Terus kan? Terus lah kan? Okay, tak apa. Hijau. Okay, jom. Maksudnya terus ke sana. Tu. Kiri. Lepas ni tak apa. Betong ni pun tak besar mana pun. So kita ronda-ronda je lah sambil cari ni. Ni banana ni. Nak urut? Kiri. Hati-hati kereta dia main redah je ni. Ya, Abang Jeb tak ada belakang. Oh, ya ke? Okey, dah nampak. Okey. Dah sampai. 7E depan ni je. 7E ni belah kanan bagi anti ni melintas dulu. Belah kanan kita ni Plaza Betong. Ni pun ada kafe Amazon. Tapi kita orang nak pergi kafe Amazon yang kata apa? Yang besar lah. So kita kena parking depan 7E ni. Harap-harap ada parking lah untuk 3 biji motor sekali. Alhamdulillah ada. Jom. Okay, parking sebelah ni Riz. Ya, Abang Jeb tu. Masuk je. Tak apa. Okay, minta ada lah burger. Jangan dia habis stok pula. Naya kita. Okay, so sekarang kita berada di 7-Eleven. Dia dah lain lah. Mana kulit ayam dekat sini? Dekat 7-Eleven ni. Dia ambil bakul tu. Buat perut gigi. Ni ada troli ni. Ambil troli tu. Ya, mari. Ambil troli. Ada tak burger-burger yang kita nak ambil tu? Ada lah. Right. Kita shopping dulu. Sekejap kita sambung. Okay, so ni selaman kita kat 7E. Tahu aku macam mana aku nak bawa balik ni. Boleh kot. Kita try buka motor dulu lah. Okay, kita try setting dulu. Mana tu? Mana? Boleh, muat ni. Kita ikat dulu lah kamera ni. Dari semalam, hari je. Okay bang, baik-baik. Motor lah? Motor. Oh, kereta. Kereta patutlah boleh beli banyak. Okay bang, selamat Right. Okay, jom. So, kita dah selesai membeli belah di 7E. Beli macam bawa kereta, tapi padahal bawa motor. Sekejap aku fikir macam mana aku nak packing barang-barang ni. So, boleh kot. Kita buat dia kan. Okay, sorry Okay, so kita balik ke hotel. Kita bersiap-siap lah. Kita gerak lah. Sekejap lagi nak kena bayar balik duit Jeff ni. Itulah ni tak ada. Mana Ni balik hotel. Mana bang? Sampai jalan tu bang. Mana balik hotel? Bagi abang je jalan tu. Siapa tahu? Tahu jalan? Okay. Alright.
Kita follow belakang lah. Kita rakam. Rakam ni motor Haris ni. Okay, peace. Motor Haris. Okey lah. Dia belah mana? Asal belah kanan. Apa? Dia bila dah masuk 7E tu, niat nak beli sikit je. Tapi tengok, ni sedap. Nanti rugi tak beli. Kan? Dia jadi masalah kat situ. Oh, sini kan terus kan? Ya ke? Dia bukan daripada Seri Betong tadi ke? Ke kiri ni? Masuk kiri ni Okay, tak apa. Jack ada waste tu. Okay lah, lepas ni aku nak balik hotel. Siap-siap packing, mandi apa semua. Lepas tu turun lagi nak pergi Amazon lah. Lepas daripada Amazon tu aku akan closing kat situ lah. Kita ending kita punya vlog ke Betong trip kali ni. Di Amazon Cafe lah. Oh, pandai je jalan-jalan shortcut jalan tikus ni Sungai Betong. Tak tahu lah betul ke tak betul nama dia Sungai Betong. Right. Apa ni? Haris beli apa Haris? Beli burger dengan air. Maggi. Okey lah. Muat kot lagi nak balik ni. Entahlah. Muat. Beg tu kecil beg baju. Kecil je tak besar. Okey. So kita dah sampai di hotel. Rasa sini boleh kot Jeb. Oh, tempat kita dah ambil. Ni. Oh, tengah-tengah ni. Pakai kita nak keluar lagi. Tak payahlah. Foto depan. Right. Okey. Ramai dah check out ni. Yalah, Ahad. Tak apa, jadi kita naik dulu, siap-siap nanti kita sambung balik. Okey, kita dah selesai, nak check out. Sesi tengah memunggah-munggah. Tadi beli tak ingat kan? Beli tak ingat dunia. Kamu ingat. Tapi boleh, kita buat dia. Just slow lah, slow je. Ingat naik kereta kak. Apa naik motor kak. Dia punya tulang ni. Ni tekan ni. Sekejap nak adjust dulu. Aku dah kereta dah tapi seat kembung lah. Okay, good. Right, so nanti kita sambung balik lah. Okay, alright guys. So kita dah selesai check out lah. So kita nak pergi kedai Route 410 tu untuk ambil gambar. Nanti kita lepas tu kita nak ke Amazon Cafe lah untuk minum-minum sebelum kita gerak ke border. Okay, so kita dah selesai ambil gambar di Route 410 ni. So sekarang kita nak ke Amazon Cafe PTT lah. Tengok apa boleh diminum basah-basah tekak. Haris kata dia haus. Haus kan. Okay, kita pergi minum dulu. Kita pun tak rushing lah. Lepas minum ni kita keluar border. So kita akan lunch di Kuala Kangsar. Tapi video aku ni sampai border je. Lepas border aku dah selalunya balik. Aku dah tak shoot lah. Sebab balik aku nak relax lah dah penat. Alright, so nanti dah nak sampai Amazon Cafe tu aku update semula. Thank you. Tu kita dah sampai di PTT. Toyota. Iklan Toyota ni macam pernah masuk lah. Kita kena buat U-turn kat sini lah. Tu kedai Honda. Nampak kedai Honda. Tutup ni Honda motor. Honda motor. Oh ni Honda motor. Ni mana ni? U-turn ke kita ni? Kita kena nak masuk PTT ni. Kita kat mana? Alright. Okay, so kita dah sampai di PTT. Dekat PTT ni untuk apa? Ni saya cek minyak. Ada kafe Amazon lah dalam. Oh, dalam dia lah tempat nak minum tu. Selalunya PTT ni memang ada 7E dengan Amazon. So kita akan parking. Cuba bagi motor. Kan macam kecil je. Okay, so sekarang kita dah sampai di Amazon lah. Amazon Cafe dekat PTT Betong ni. So, kita nak rehat dulu, minum-minum air. Lepas tu kita nak shoot terus ke border lah. So inilah dia punya Amazon Cafe dia. Okey lah, best lah, ada toilet. Okay, so korang order dulu. Nanti dah nak balik, buat habis semula. Jom, kita masuk. Tempat duduk dulu. Nak lama, panas. Tapi pun okey lah. Ni okey ni, nak meeting. Right. Tak tahu besar ni. Jap. Ada Okey, dapat. Okey. Ya. Okay guys, so kita terpaksa tukar ke kafe lain. Sebab Amazon ni dia hanya accept cash sahaja. Jadi kami orang tak ada cash, kita orang ada card. Okay, so kita terpaksa cari kafe lain lah yang boleh accept card. Okay, kita dah selesai minum. Kita tukar kafe. Sorry. Apalah Amazon ni tak accept online payment. Tak mon lah 2026 kot. Come on. Okay, U-turn. Make a U-turn. Jaga ada kereta. Masuk belah kiri. Sebelah kiri. Okay. Baiklah, nanti dah nak sampai aku continue balik lah. Tutup semalam nak jual story tu. Oh, ni kiri ni lah. Mana? Oh, sini. Kiri tadi dalam ni. Dalam ni. Okay, mana Jeb nak bawa kita ni? Wow. Kafe, dia kata ada kafe. Ada laluan ni ada buah ni.
Kata tadi nak cari buah. Laluan rahsia. Oh. Ya, laluan tikus. Oh, buahnya tak ada. Buahnya tak ada. Ni, onyx ni kat sini. So, buah yang dia cari tak ada. Onyx. Oh, kena ni. Onyx ni. Okay. So, parkingnya di mana? Sini. Boleh parking ni. Kat lorong ni. Masuk balik sini. Ada. Ada. Mari. 3 biji muat ni. Boleh. Banyak. Okay. So, ni. Okay. So, kita masukkan dekat Onyx. Tak tahu lah sebut betul tak betul lah. Tapi bahasa Melayu dia Onyx lah. Dia ada cafe dan hostel. So, kalau korang tengok dia punya, apa dia panggil, interior lah. Interior memang estetik lah. Kalau bahasa Melayu tu estetik lah. Cakap sikit, tolong like, subscribe dan komen. Support sikit. Sudah mula. Tak apa, cakap tu je. Tolong like. Tolong like and subscribe. Oh. Okay, so kita dah settle minum kopi kat sini. So, sekarang ni kita orang nak bergerak ke border lah. Border untuk settlekan immigration semua. So, Jeb dah ke depan lah tu. Aku nak kena tunggu Haris sekejap. Haris. Okay, kita orang tunggu kat traffic light depan ni. Okay. Right, selesai lah sudah. Trip kita di Betong ni. 1 hari 1 malam. 2 hari 1 malam. 1 hari 1 malam pula. Okay, so sekarang ni semoga dipermudahkanlah perjalanan kita untuk pulang ke rumah masing-masing. Okay dah, kat belakang ni. Mana? Okay, okay, ambil kiri. Ni aku belanja sikit lah view Betong di waktu tengah-tengah hari macam ni. Oh, ni right, jadi kita dah sampai di border. Rasa tempat gedok ni boleh kot? Berhenti kat gedok ni. Kita dah sampai di border lah. Jadi aku nak berhenti je. Bawa keluar dokumen. Sebab jadi kita nak bagi dekat custom tu. So kita keluarkan siap-siap lah, senang. Supaya sekejap lagi tak kelang kabut nak berhenti kat situ apa semua. Jom kita buka bonnet. Sekejap lagi aku sama balik. Okay, so kita dah sampai lah di custom dia. So kita nak kena bagi borang custom declaration ni. Oh, ramai juga orang Alright. Okay, tak ada sembah duit No need scan Alright, thank you. Alright, settle, alhamdulillah. Kita parking dulu lah. Ke nak ambil gambar dulu? Settlekan dulu lah immigration nak. Baru ambil. Sekejap kita parking sini. Right. Okay, thank you. Oh, ramainya motor. Kereta ni mana boleh parking sini? Saga ni Tak ni. Oh, ni apa? Sini boleh Okay, ikut Polin ni suruh parking sini. Parking belakang saya. Okay. Okay, alright. Oh, ramai immigration. Ada lagi tak parking depan bang? Tak ada Saya blok tempat ni. Depan lagi. Boleh? Atau sebelah. Abang tu masuk. Alamak. Okay, simpan barang dulu. Apa lagi dia? Alhamdulillah, kita dah settle urusan immigration di Thailand, custom, immigration Malaysia. So sekarang kita dah masuk dalam kawasan Malaysia lah. So, next kita akan berhenti di Petron Bekalau dulu je, nak kencing, nak simpan pasport apa semua. Alright, jadi video ride kali ni Betong 2 hari 1 malam ni kita closing kat sini lah. Alright, so harap siapa yang tengok video aku korang suka lah tolong komen, like, yang paling penting sekali subscribe dan share lah video-video aku ni supaya aku boleh buat lagi konten-konten menarik. Alright, okay, itu saja daripada aku. Okay, Riz, ada apa-apa nak cakap, Riz? Tak ada apa. Okay. Alright, fun. Best. Alright, terima kasih semua. Assalamualaikum.